Seterusnya, soalan C. Dinyatakan skor Ahmad dan Rahul. Ahmad sekian, Rahul 804 lebih daripada skor Ahmad. Hitungkan jumlah skor Ahmad dan Rahul. Baik, bila jumlah, maknanya kebiasaannya adalah operasi tambah. Baik, so sekarang kita kena tahu dulu markah Ahmad. Dah tahu cikgu. Markah Rahul bukan 804. Dia kata lebih. So, lebih maksudnya dia mesti lebih daripada ini. Lebih berapa? Sebanyak 804. So, langkah pertama, nak dapat satu markah adalah begitu mudah. Ahmad 15216 tambah Rahul. Rahul ialah berasal daripada Ahmad. Cuma dia lebih. Jadi, buatlah macam ini, dapatlah satu markah. Tambahkan dengan yang lebihnya. Dah dapatlah satu markah. Selesai. Untuk satu markah. So macam mana nak dapat markah penuh? Tambahkan je lah 15, 216, 15, 216. Tambahkan 2, 10, 4, 2, 12. 3 sifar 4, 3, 2. Dah. Jangan lupa tambah siapa? Yang ini. 8 sifar 4 tambahkan 3 sifar 12 36. Zas 31236. Inilah jawapannya. Itu saja.